memang jenis memang best. Kalau korang tengah cari seluar trik yang murah, boleh tengok dekat beg kuning tau. Dan korang tengah cari seluar trik kan korang, yang mana nak pakai untuk jogging, hiking, pakai harem, memang sangat-sangat cantik tau. Kita jumpa seluar trik ni korang, kalau nak pakai dengan jean, blouse, memang sangat lawa. Yang penting harga dia tak sampai RM20. Material dia tebal. Okey, syawak kat belakang ni pun dia tak pendek sangat, memang selesa. Lepas tu dia getah macam ni. Nampak tak perosak dia punya ni? Memang jenis memang best. Kalau korang tengah cari seluar trik yang murah, boleh tengok dekat beg kuning tau. Dan korang tengah cari seluar trik kan korang, yang mana nak pakai untuk jogging, hiking, pakai harem, memang sangat-sangat cantik tau. Kita jumpa seluar trik ni korang, kalau nak pakai dengan jean, blouse, memang sangat lawa. Yang penting harga dia tak sampai RM20. Material dia tebal. Okey, syawak kat belakang ni pun dia tak pendek sangat, memang selesa. Lepas tu dia getah macam ni. Nampak tak perosak dia punya ni? Memang jenis memang best. Kalau korang tengah cari seluar trik yang murah, boleh tengok dekat beg kuning tau. Dan korang tengah cari seluar trik kan korang, yang mana nak pakai untuk jogging, hiking, pakai harem, memang sangat-sangat cantik tau. Kita jumpa seluar trik ni korang, kalau nak pakai dengan jean, blouse, memang sangat lawa. Yang penting harga dia tak sampai RM20. Material dia tebal. Okey, syawak kat belakang ni pun dia tak pendek sangat, memang selesa. Lepas tu dia getah macam ni. Nampak tak perosak dia punya ni? Memang jenis memang best. Kalau korang tengah cari seluar trik yang murah, boleh tengok dekat beg kuning tau. Dan korang tengah cari seluar trik kan korang, yang mana nak pakai untuk jogging, hiking, pakai harem, memang sangat-sangat cantik tau. Kita jumpa seluar trik ni korang, kalau nak pakai dengan jean, blouse, memang sangat lawa. Yang penting harga dia tak sampai RM20. Material dia tebal. Okey, syawak kat belakang ni pun dia tak pendek sangat, memang selesa. Lepas tu dia getah macam ni. Nampak tak perosak dia punya ni? Memang jenis memang best. Kalau korang tengah cari seluar trik yang murah, boleh tengok dekat beg kuning tau. Dan korang tengah cari seluar trik kan korang, yang mana nak pakai untuk jogging, hiking, pakai harem, memang sangat-sangat cantik tau. Kita jumpa seluar trik ni korang, kalau nak pakai dengan jean, blouse, memang sangat lawa. Yang penting harga dia tak sampai RM20. Material dia tebal. Okey, syawak kat belakang ni pun dia tak pendek sangat, memang selesa. Lepas tu dia getah macam ni. Nampak tak perosak dia punya ni? Memang jenis memang best. Kalau korang tengah cari seluar trik yang murah, boleh tengok dekat beg kuning tau. Dan korang tengah cari seluar trik kan korang, yang mana nak pakai untuk jogging, hiking, pakai harem, memang sangat-sangat cantik tau. Kita jumpa seluar trik ni korang, kalau nak pakai dengan jean, blouse, memang sangat lawa. Yang penting harga dia tak sampai RM20. Material dia tebal. Okey, syawak kat belakang ni pun dia tak pendek sangat, memang selesa. Lepas tu dia getah macam ni. Nampak tak perosak dia punya ni? Memang jenis memang best. Kalau korang tengah cari seluar trik yang murah, boleh tengok dekat beg kuning tau. Dan korang tengah cari seluar trik kan korang, yang mana nak pakai untuk jogging, hiking, pakai harem, memang sangat-sangat cantik tau. Kita jumpa seluar trik ni korang, kalau nak pakai dengan jean, blouse, memang sangat lawa. Yang penting harga dia tak sampai RM20. Material dia tebal. Okey, syawak kat belakang ni pun dia tak pendek sangat, memang selesa. Lepas tu dia getah macam ni. Nampak tak perosak dia punya ni? Memang jenis memang best. Kalau korang tengah cari seluar trik yang murah, boleh tengok dekat beg kuning tau. Dan korang tengah cari seluar trik kan korang, yang mana nak pakai untuk jogging, hiking, pakai harem, memang sangat-sangat cantik tau. Kita jumpa seluar trik ni korang, kalau nak pakai dengan jean, blouse, memang sangat lawa. Yang penting harga dia tak sampai RM20. Material dia tebal. Okey, syawak kat belakang ni pun dia tak pendek sangat, memang selesa. Lepas tu dia getah macam ni. Nampak tak perosak dia punya ni? Memang jenis memang best. Kalau korang tengah cari seluar trik yang murah, boleh tengok dekat beg kuning tau. Dan korang tengah cari seluar trik kan korang, yang mana nak pakai untuk jogging, hiking, pakai harem, memang sangat-sangat cantik tau. Kita jumpa seluar trik ni korang, kalau nak pakai dengan jean, blouse, memang sangat lawa. Yang penting harga dia tak sampai RM20. Material dia tebal. Okey, syawak kat belakang ni pun dia tak pendek sangat, memang selesa. Lepas tu dia getah macam ni. Nampak tak perosak dia punya ni? Memang jenis memang best. Kalau korang tengah cari seluar trik yang murah, boleh tengok dekat beg kuning tau. Dan korang tengah cari seluar trik kan korang, yang mana nak pakai untuk jogging, hiking, pakai harem, memang sangat-sangat cantik tau. Kita jumpa seluar trik ni korang, kalau nak pakai dengan jean, blouse, memang sangat lawa. Yang penting harga dia tak sampai RM20. Material